Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi dilahirkan pada 26 November 1939 di Kampung Perlis, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Allahyarham adalah anak sulung kepada Haji Ahmad bin Haji Abdullah Fahim, lebih dikenali sebagai Ahmad Badawi, dan Datuk Khailan binti Haji Hassan. Keluarga Allahyarham Tun Abdullah terkenal sebagai keturunan ulama yang dihormati di Pulau Pinang. Pendidikan awal Allahyarham bermula di Sekolah Kebangsaan Permatang Bertam, Kepala Batas dari tahun 1947 hingga 1950. Allahyarham kemudiannya melanjutkan pelajaran di Sekolah Tinggi Bukit Mertajam dan Penang Methodist Boys School, Pulau Pinang. Di tingkatan 5, Allahyarham dilantik sebagai Yang Dipertua Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Pulau Pinang dan Seberang Perai. Allahyarham Tun Abdullah meneruskan pengajian di Universiti Malaya, di mana Allahyarham aktif memperjuangkan isu pendidikan Melayu. Pada tahun 1962, Allahyarham menjadi Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS. Pada tahun 1964, beliau memperoleh ijazah sarjana muda sastera dalam pengajian Islam. Allahyarham Tun Abdullah berkahwin dengan Allahyarhamah Tun Endon Mahmud dan kemudian dengan Tun Jan Abdullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham dan menempatkan roh Allahyarham dalam kalangan roh orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Al-Fatihah.